Oh, Zurin naik atas batu ni. Nak tengok view daripada atas ni. Cantik. Yeah. Subhanallah. Siapa sangka dekat batu-batu bongkah-bongkah ni. Dan in between dia ada pemandangan yang sangat-sangat cantik. Ni dia. Ni kuih yang saya cakap. Kuih kelapa. Kuih tak jam. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih kerana bersama Zurin di vlog Zurian Ayan. Dan hari ini Zurin bersiaran di Kota Taif. Zurin berada di Al-Shafa. Zurin tengah tunggu sahabat Zurin. Kami sebenarnya nak hiking, simple hiking. Menurut sahabat Zurin ada air terjun. Not air terjun, air lah. Kawasan yang mempunyai air kat sebelah sana. Jadi Zurin tengah tunggu sahabat Zurin. Sementara tu Zurin mulakan vlog Zurin. Jadi Zurin berada di Al-Shafa Taif. Kawasan ni bila Zurin lalu sampai ke depan sana tadi, kawasan ni merupakan kawasan piknik. Subhanallah, Zurin suka tengok-tengok pokok-pokok duri ni. Dan tadi, beginning video Zurin tadi, ada lembu. Jarang nampak lembu. Dia ada lembu tapi tak sebanyak kita nampak unta, keldai. Jadi alhamdulillah ada lembu pula. Dia tengah cari makan ni. Lepas tu dia melintas ke sana. Bahaya juga sebab tak ada orang jaga. Zurin tak nampak pengembala dia. Tak ada pengembala yang jaga lembu ni. Hari ni Zurin seorang je. Tiada sahabat yang menemani. Tapi Zurin akan join sahabat Zurin daripada Jeddah. Diorang ni orang Filipin seorang. Tapi yang lain tu dalam 4 orang, 5 orang tu Zurin tak pasti. Tapi apa pun insyaAllah kita akan menjejaki air di kawasan Al-Shafa ni. Zurin tak pernah pergi, ni first time. Kebetulan kawan Zurin dia dah pergi minggu lepas. Jadi dia ajak Zurin minggu ni. Jadi yes, kita akan berjalan-jalan mencari air di Al-Shafa. Sementara tunggu sahabat Zurin sampai, Zurin cubalah jalan-jalan dekat kawasan ni. Lepas tu Zurin nampak batu ni, subhanallah, besar. Lepas tu dia punya bongkah-bongkah dia kan. Subhanallah. Bersusun-susun, cantik dia susun. Zurin tak sure pukul berapa diorang akan sampai. Tapi sekarang ni dah masuk waktu asar. Jadi marilah kita mencari tempat untuk solat. For sure ada masjid kat kawasan ni. Jadi jom kita singgah. Tak sure, kalau tak apa. Zurin ada bawa kelengkapan. Cantik lah kawasan ni. Dia macam biasalah, memang bukit batu. Tapi dia vibe dia lain. Cantik, subhanallah. Lepas tu dia sunyi je, tak ada orang. Tapi ada now kita boleh nampak a few kereta yang masuk. Zurin berada di atas bukit. Sekarang ni Zurin jalan menuruni bukit. Subhanallah. Lepas tu kawasan ni tak ada line. Jadi Zurin ni nak cari kawasan yang ada line supaya Zurin dapat kontak dengan kawan Zurin ni. Mungkin kot dia tak tahu Zurin dah sampai. Zurin pun tadi update tapi rupanya mesej tak masuk. Sebab kawasan ni memang tak ada line. Bagus untuk kita yang untuk mengelakkan asyik tengok handphone je. Bagus. Ni adalah satu kawasan yang bagus. Out from social media, out from phone. Tak ada siapa yang mengganggu. Cumanya tu je lah, bila kita masuk tempat-tempat macam ni, inform, macam Zurin dah inform Aina, dah inform Afika, Nurul yang Zurin pergi tempat ni. Zurin dah bagi location. Sebab tahu kalau tak ada line nanti kan, kalau ada emergency kan, manalah tahu. Jadi penting untuk inform kawan-kawan mana kita pergi.
Especially kita bukan kat Malaysia kan, bukan kat negara kita, kita kat negara orang. Jadi salah satu cara lah Zurin update sahabat-sahabat Zurin, ke mana Zurin pergi. Alhamdulillah Zurin dah sampai dah dekat masjid ni. Kebetulan tadi baru azan. Jadi jom kita solat dulu. Kawan Zurin pun masih lagi tak sampai. Jadi kita tunaikan kewajipan kita dulu. Masya Allah, bersih. Subhanallah. Alhamdulillah. Okay, jom kita solat. Ya Allah, tenangnya solat dekat sini. Bunyi burung tak berhenti. Bunyi burung berkicau. Lepas tu, alhamdulillah masjid dia memang surau dia sangat-sangat bersih, terjaga. Alhamdulillah. Jadi jom. Saya tak tahu. Kita tutup lampu lah. Tak ada orang. Okey. Ni dia. Dia kawasan kampung. Jadi dia taklah besar. Sekejap. Jom. Macam ni je. Simple je. Subhanallah. Tapi okeylah. Alhamdulillah. Untuk orang jalan-jalan ni bersinggah solat. Okey, sekarang kita akan start hiking pukul 4.33. Ni dia. Ada lembu-lembu tadi. Wow. So it's dalam 2, 4, 6. Kita orang 6 orang sahaja. Ini merupakan hiking personal, bukan dengan grup. Jadi kami akan masuk ke tanah orang. Sahabat Zurin, kita orang akan pergi kat bawah kaki batu tu. Tapi kita tak naik ke atas, kat bawah batu je. Ada air. Boleh tahan juga tengahnya. Panas dia tolerable, suhu dia tolerable. Zurin sukalah view dia lain. Sangat lain. Subhanallah, cantik. Dan dia banyak pokok duri yang camel makan tu. Tadi diorang pun cakap apa? Camel makan ni. So kita orang explain. So some of dia cakap dalam unta ada like enzyme yang hancurkan duri-duri ni. Macam tu lah. But it's very nice place. Dia kata kereta Zurin boleh masuk sini. So nanti bolehlah hiking kat sini. Ni dia. Hari ni Zurin dapat tengok lembu. Dan ni kambing biri-biri. Diorang tengah makan kat sini. Ada 2. Warna hitam dengan warna putih. Masya Allah. Nice. That area, the column area. See? Sungguhnya tempat ni memang cantik. Sangat cantik. Different vibe. Nampaklah air sikit. Tapi sebabkan tak ada hujan, jadi air ni tak banyak lah. Dan dia bukanlah sungai. Zurin rasa dia lebih kepada air takungan hujan. Dia bukan macam Wadi Noman. Wadi Noman memang air tu mengalir. Tapi yang ni tidak. Dia lebih kepada air takungan hujan. Tapi dia punya view kat sini, subhanallah, sangat cantik. Zurin suka. Pokok-pokok ni, pokok duri unta ni, dia membuatkan kawasan ni sangat-sangat cantik. Zurin dah sampai lagi satu kawasan yang ada air. Tapi sama juga, air ni adalah air yang bertakung. Tak boleh nak celup pun tangan. Tapi tak apa, sebabnya mengikut kawan Zurin masih lagi dekat depan sana. Jadi jom kita meneruskan lagi perjalanan kita. Bila kawasan ada air macam biasa, dia lebih kepada hijau-hijau. Kalau tadi dia tak ada hijau-hijau, sekarang ni dia ada hijau-hijau.
Kami bertiga masing-masing bawa drone, tapi drone Zurin lah yang paling simple. Diorang punya drone canggih manggih. Alhamdulillah, at least ada. Ni dia kawasan piknik. It's nice to come there. Look. Sah, it's very nice. And you cook your mandi laham and your magi. Magi. Sahih. Panggil Nasal. So we will walk more then? Yeah, we will walk more. We'll just wait for the guys. Okay then. Oh, Zuni naik atas batu ni. Nak tengok view daripada atas ni. Cantik. Yeah. Subhanallah. Cantik. Air dia jernih. Ada ikan. Subhanallah. Dan matahari nak sunset. Ada spike. Ada duri. Nice. Ya. Kita sampai dekat tempat yang air yang mengalir. Nice. I want to go to that side. Jom kita pergi ke belah sini sebab dia sangat cantik. Okay. Tengok. Air ni mengalir daripada sini. Okay. Dia heading ke sini. Dan ada. Dia ada satu pond dekat sini. Cantik. Nice. Masya Allah, dia punya view kat sini cantik. Subhanallah. Nice. Okay. Mereka akan mencari posisi mereka. InsyaAllah. Bismillah. Zurin nak pergi kat bawah tu. Dan Zurin akan ikut tepi lereng bukit ni. Bismillah. Yes, salam. Zurin tak tahu, but Zurin akan cuba. Sini tak ada jalan. Sini ada jalan. Ya. Oh, sini tak ada jalan. Okay. Kita kena figure out jalan. Sebab ni bukan tempat biasa Zurin. Ni pertama kali Zurin sampai. Kalau kita ikut celah-celah bukit ni, macam pokok mangga pula dia kat sini. Tapi ni pokok buah tin. Yes. Banyak pokok buah tin liar. Okay. Sebab buah tin ni burung makan, monyet. Zurin dah sampai kat bawah. Jadi okay. Zurin dah dapat Zurin punya handle 360. So sekarang ni Zurin akan tengok apa yang ada kat sini. Sebab dia nampak macam banyak lagi spot-spot yang menarik. Ya, salam. Yes. Woohoo. Tempat ni cantik ah. Dia kalau hari hujan dan banyak air lagi cantik. Subhanallah. Kita boleh tengok kat bawah ni. Dia, kalau kita menyusuri kawasan ni, Zurin percaya dia ada lagi-lagi air terjun. Hisham, this waterfall nice? The small ones ah? Okay, ada small waterfall kat situ. But dia punya nature. Ya Rab. Subhanallah. It's really nice. Design nak turun bawah, tapi Zurin ada dekat atas ni. Siapa sangka dekat batu-batu bongkah-bongkah ni. Dan in between dia ada pemandangan yang sangat-sangat cantik. Ni dia sungai di Saudi Arabia. Inilah dia nature di Saudi Arabia. Lain dari yang lain, tapi sesungguhnya dia sangat-sangat cantik. Dan kebetulan seorang yang join Zurin hiking hari ni, dia study kat Malaysia dekat Lim Kok Wing. Jadi dia use dengan hutan Malaysia. It's really nice jumpa orang yang tahu pasal negara kita dan pernah visit negara kita. Dan dia sebut semua makanan-makanan yang ada kat negara kita yang dia ingat. Masya Allah. And untuk hari ni Zurin jamu diorang kuih tart jam dengan kuih kacang. Zurin tak ingat kuih kacang, kuih raya. Diorang sangat-sangat suka. Macam ni lah.
aktiviti yang Zurin lakukan pada hujung minggu. It's really nice. Dan batu bongkar ni cantik tau. It's nice. Zurin dah tangkap gambar. Zurin dah berjalan-jalan di atas bukit, dah berehat, dah menenangkan fikiran. Sekarang Zurin nak naik ke atas tu, nak tengok sunset. Cantik Ada satu pokok tu, dia daripada sini nampak warna merah. Cantik. Tapi tak nampak dengan kamera Zurin. Tengok dia dekat pond ni, dekat tengah ni, kolam ni, dia ada satu in the middle tau. Dia macam ada jambatan. Jambatan asli. Cantik. Macam mana Zurin nak pergi sana Kuya tengah main drone. Jadi kami akan berehat-rehat bersantai-santai dan akan pulang selepas matahari terbenam. Ni kuih yang Zurin cakap, kuih kelapa, kuih tak jam. I lost signal. Just a minute. Okay, masa untuk pulang. It's really nice one. Really nice. Simple hiking. Simple adventure. Seriously, it's really nice. Dan tempat ni memang cantik. Memang sesuai duduk sorang-sorang sampai tenangkan fikiran. Alhamdulillah. InsyaAllah semoga kami akan sampai lagi. So Zurin dah tahu dah jalan ni sangat-sangat senang dan simple. InsyaAllah Zurin akan sampai lagi. Yeay. Alhamdulillah. Jadi sampai di sini sahaja vlog Just be careful hiking. walking because it's a little bit dark now. I didn't see when it was not dark. Just look at your step. Jadi sambung. Sampai di sini sahaja vlog Zurin pada petang ini. Hiking di Taif. Hiking di Taif. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah SWT. Kekurangan itu datang daripada diri Zurin sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum.